Okey, ada 3 golongan. Okey, dalam kelas ni ada 3 golongan yang saya tak kata salah atau betul. Okey, salah atau betul, dia tak ada benda tu. Yang pertama, golongan orang yang nak tahu saja. Okey, nak tahu, nak cuba, nak ambil tahu. Oh, best lah benda ni, ada kelas ramai-ramai, makan-makan, minum-minum kan. Okey, joget-joget sikit, ada. Dalam kelas ni ada joget-joget sikit. Malam esok kita happy-happy. Okey, itu golongan pertama. Nak cuba, nak tahu sebab tak biasa, tak pernah tahu lagi. Alright, itu yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang yang nak extra income. Mungkin dalam setahun, tiba-tiba makcik-pakcik kita nak beli rumah, kita dah letak kat status WhatsApp, kita ni ejen hartanah. At least daripada dia beli kat orang lain, beli dengan kita. Ataupun kita just post-post je, gitu-gitu, tiba-tiba ada orang nampak beli dengan kita. Tiba-tiba terclose. Okey, adalah bonus. Tiba-tiba masuk dalam RM8,000. Wih, boleh pergi Japan. Cukup ke Japan? RM8,000. Cukup kan? Saya tak tahu, saya nak pergi Japan. Itu golongan yang kedua.